3 diberi bahawa sin X sama dengan ni. Okay, 0 sampai pi per 2. So, pi per 2 ni sukuan ke berapa? So, kita ada, okay, inilah add sugar to coffee. So, ni 90 darjah, ni 90 sampai 180. Yang ni 180 sampai 270, yang ni sampai 360 lah. So, kalau dia guna pi kat sini, basically sini, alamak. Okay, basically sini 0 sampai pi. Okay, pi per 2, sorry, sini pi per 2 sampai pi. Bawah ni pi sampai 3 per 2 3 per 2 pi. 3 per 2 pi. So, sini 3 per 2 pi sampai 2 pi. Ha, ni kawasan dia. Okay, bila dia cakap kosong, okay, bila dia kata 0 sampai pi per 2, maksudnya kat mana? Dia dekat sukuan pertama. Kalau kita nak lukis dia ni, okay, kalau kita nak lukis dia ni, dia dekat sini. So, sin X sama dengan 24 per 25. So, kalau kat sini, alamak. Okay, ni X. So, macam mana pula formula dia? Sini. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. Okay. So, sin ni, nampak? Tentang bagi hypotenuse. Kalau ni X, bertentangan dia dekat sini. So, sini adalah berapa? 24. So, sini 24. Lama. Sini 24. Sini 25. Senang kalau awak cari siap-siap kat sini. Berapa? So, tekan kalkulator. 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 sama dengan berapa? 7 kan? Okay. Ni dah siap yang ni. Okay, yang second pula. Dia kata cos Y antara pi sampai 2 pi. Okay, dia maksudnya antara sini. Okay. Cumanya tengok cos dia adalah positif. Positif ke negatif ni? Nampak? Positif. Dekat kuadran mana? Dekat sukuan mana cos ni positif? Okay, nampak? Kalau dekat bawah ni, kalau dekat sukuan ketiga, tangent je positif. Dekat sukuan 4, cos je positif. So, bila cos ni positif, automatik dia ni dah tak ada option sini. Option yang tinggal adalah sini. Sukuan ke-4. So, kalau lukis dia sukuan ke-4 lah dekat sini, Y. Okay, apa ni boleh bagi? 8 per 17. Cos ni apa formula? Ni cos dia ni. Cos adalah sebelah bagi hypotenuse. Okay, ni sudut betul-betul sebelah dia dengan hypotenuse. So, 8 per 17. Sebelah dia 8. Okay, hypotenuse dia adalah 17. Kat mana 17? Kat sini 17. So, ni bersama boleh kira kan? 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Dapat berapa? Tekanlah kalkulator tu. So, dapat 15. Okay, kalau tengok semua dah ada. So, ni yang soalan bagi. Right. Bila dah ada semua sisi, senang nak masukkan formula ni. Okay, kita tengok sekarang ni A. Cos X tambah Y. So, apa formula dia? So, cos X tambah Y. Okay, cos X sama Y sama dengan ni. Cos A tambah B. Cos A tambah B sama dengan apa? Nampak tak? Tambah ni kat atas. So, cos A tambah B sama dengan cos A cos B. Okay, tolak sin A sin B. Dalam rumus ada bagi ni. Okay, cos A tambah cos B sama dengan apa? Cos A tambah cos B. Cos A cos B. So, cos A. So, basically ni A. Okay, ni A mana? Ni A, ni B. So, cos X. Okay, cos X. Cos Y. Tolak dengan sin A. Sin X. Sin Y. Nampak? Okay. Lepas tu boleh ganti tak? Boleh lah kalau tahu dia punya ni. Okay, sekarang ni cos. Cos X ni berapa? Cos. Cos sama dengan sebelah per hypotenuse. Ni X kita. Sebelah dia mana? Sebelah dia adalah 7. Hypotenuse dia adalah 25.
Okay, cumanya awak kena be careful dengan kawasan dia. Kalau yang first ni tak ada masalah. Ni sukuan pertama semua positif. Okay. Cuma kat sukuan keempat ni cos je positif. Kalau awak kira sign dia akan jadi negatif. Tu yang awak kena hati-hati. So yang first ni cos. Cos dekat sukuan pertama adalah positif. So awak boleh ambil je terus 7/25. Okay. Cos Y. Cos tadi sebelah per hypotenuse. Sebelah dia adalah 8. Hypotenuse dia adalah 17. So, 8/17. Positif ke negatif? Okay. Sukuan keempat, cos positif. So, tak ada masalah. Okay. Masukkan tolak. Kenapa tolak ni? Tolak tadi. Okay. Sin X. Sin kat mana? Sin kat sini. Sin adalah bertentangan per dengan hypotenuse. Kalau tengah cakap pasal X ni, X bertentangan dia adalah 24. Hypotenuse dia 20. So, dia akan jadi 24/25. Okay, sin Y. Okay, sin Y ni kita tahu dekat kuadran sukuan keempat ni, cos dia positif. So, automatik dia ada negatif. Okay. Sin Y adalah tentang bagi hypotenuse. So, Y ni bertentangan dia adalah 15. Hypotenuse dia 17. So, 15/17. So, tekanlah kalkulator. Okay, 7/25 darab 8/17. Okay. Tolak. Okay, 24/25. 24/25. Okay, ni darab negatif kan ada kurungan. Ataupun tadi tolak dengan negatif ni boleh je jadi positif terus. Mana naik per 17. Okay. 17. Where is the 17? 17. Okay, tutup balik. Okay, 416/425. 416/425. B. Okay, cosecant X tolak Y. Kita tahu cosecant sama dengan apa? Cosecant sama dengan 1/sin. So, sin X tolak Y. So, A tolak B sama dengan sin A cos B tolak cos A sin B. So, masuk je dalam formula sama dengan 1/sin X. Okay, sin X cos Y tolak dengan cos X sin Y. Ni tengok dalam rumus je. Kalau hafal bagus. Kalau tak, boleh tengok rumus. Sama dengan 1/, okay. Sin X berapa? Sin X tadi dia kira. Sin X 24/25. Okay, ni X. Sukuan pertama. So, dia memang positif lah. So, yang ni 24/25. Cos Y tadi. Mana cos Y? Cos Y tadi 8/17. Okay, cumanya dia dekat, okay, dia cos Y kan? Dia dekat sini. So, dia positif lah. 8/17. Nak ambil yang A boleh. Okay, kita kira yang balik pun boleh. Cos X. Okay. Dekat sukuan pertama, X ni, cos adalah sebelah bagi hypotenuse. Sebelah dia 7. Hypotenuse dia 25. So, 7/25. Sin Y dia. Okay, sin ni kan kat bawah. Nampak? So, dia sukuan keempat. Sukuan keempat cos dia positif, dia akan jadi negatif. Siap-siap. Nak guna formula balik. Tentang bagi hypotenuse. So, bertentangan dengan dia adalah 15. Hypotenuse dia 17. So, 15/17. Tekan kalkulator. Okay, 24/25. Darab 8/17. Okay, tolak 7/25. Darab negatif 15/17. So, dapat 1/297/425. Ni kalau tekan kalkulator terus pun boleh ni. 1 ni saya lupa nak masukkan. So, dia akan jadi 425/297.
7. C. Tangent X tolak Y sama dengan tangent X tolak Y. Okey. Yang ni nampak. Tangent A tambah B ni. Tangent A tolak B sama dengan tangent A tolak tangent B. Nampak simbol ni. Per bawah ni 1 tambah tangent A tangent B. Rumus dah ada. Tinggal nak masukkan je. Okay, so dia akan ada tangent A tolak tangent B. Di mana ni AB? Tangent A tolak tangent B. Per dengan bawah akan jadi tambah. 1 tambah tangent X tangent B. Tangent Y lah. Okay. Tangent X apa? Tangent adalah bertentangan bahagi sebelah. Okay. Dekat sukuan pertama semua positif. Tak ada masalah. Tapi dekat sukuan ke sini, sukuan keempat cos dia positif. So tangent Y ni akan jadi negatif. Okay. So tangent X adalah tangent X tepi bahagi sebelah. Tepi dia, tentang 24, sebelah dia 7. So ni akan jadi 24 per 7. 24, benda ni. 24 per 7. Ni 4. Tolak tangent Y. Tangent Y ni dekat bawah automatik dah negatif dah kat sini. Cuma tangent dia adalah tentang bagi sebelah. Bertentangan dia 15. Sebelah dia 8. So 15 per 8. 15 per 8. Okay. Per dengan 1 tambah. Okay, tangent X. Tangent X tadi kita dah kira 24 per 7. 24 per 7. Tangent Y tadi pun sama. Negatif 15 per 8. Jangan tinggal negatif. Negatif 15 per 8. Sama dengan 24. 24 per 7. Tolak-tolak sama dengan, Mak nak buat ni lah. 24 per 7. Tolak-tolak tu sama dengan tambah lah. Tambah 15 per 8. Bawah tu dia akan dapat 1 tambah 24 per 7. Ni darab kan? Darab dengan negatif 15 per 8. Kalau guna kalkulator yang biasa tu, make sure awak ada kurungan dekat negatif 15 per 8. Nanti salah jawapan awak. So, kita dapat negatif 297 per 304. Negatif 297 per 304. Kalau guna kalkulator MS, kalkulator 570 MS kan. Awak kena betul-betul hati-hati dengan kurungan. Make sure kurungan awak ada. Yang kat atas ni ada kurungan. Bahagi yang kat bawah ni kena ada kurungan. Yang negatif kena ada kurungan. Kalau tak, jawapan dia salah lah. D. Secant 2Y. Secant ni apa? Macam kalau nak masuk formula ni kena tukar sin cos tangent kan. Secant sama dengan 1 per cos. Betul. 1 per cos 2Y. Bila guna cos 2Y ni, cos ni, cos 2A kan. Boleh pilih mana-mana. Nak ni boleh, nak ni boleh, nak ni boleh. Dalam kes ni sama je. Awak nak guna ni boleh. Ganti je kan. Saya ambil yang cos je lah. Saya ambil 2 cos kuasa 2Y tolak 1. Sama dengan 1 per 2. Cos Y. Cos Y ni apa? Kat bawah kan. Cos sama dengan sebelah bagi hypotenuse. Sebelah 8, hypotenuse 17. So 2, 8 per 17 kuasa 2 tolak 1. So sama dengan 1 per dengan 2 darab 8 per 17 kuasa 2. Tolak 1. Dapat negatif 289 per 161. Negatif 289 per 161. E. Sin Y per 2 sama dengan tambah tolak punca kuasa 2. 1 tolak cos Y per 2.
sama dengan tambah tolak. Okay, ni ada dalam buku teks. 1 tolak cos Y dia apa? Cos adalah sebelah bagi hipotenus. Sebelah bagi hipotenus, so 8/17. 8/17 per dengan 2. So kalau tekan kalkulator dapat berapa? Tambah tolak. Okay. So tambah tolak punca kuasa 2. 1 tolak 8/17. Okay. Per dengan 2. So kita dapat. Okay. 0. Okay. 0.51 ataupun ni. Okay. Kalau tengok ni. 3. Okay. So 3. Mana tadi? Point je lah. 0.5145. Ambil 4 angka berarti 0.5145 kan. Okay. Tapi kalau tengok ni, okay, dia Y/2 ni tambah tolak. Betul. Tapi Y ni dia dah cakap dah. Y ni dia antara pi dengan 2 pi. So kita tahu dekat pi dengan 2 pi ni apa yang jadi dekat sin? Dekat bawah ni confirm negatif. Betul? Dekat bawah ni kalau sukuan kedua ke kesukuan ketiga ke sukuan keempat ke sin dia confirm negatif. So kita tak ambil yang positif ni. Jadinya sin Y/2 sama dengan negatif 0.5145. Okay. Macam mana dapat formula ni? Kalau ada kawan awak tanya macam mana dapat formula ni? Formula ni kena olah balik sendiri. Okay, ni daripada sini. Asalnya cos 2A sama dengan apa? Apa cos 2A? Cos 2A sama dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1. Okay. Ni kalau cos 2A. Okay. Apa jadi kalau cos A? Kalau cos A maksudnya sudut ni dah bahagi 2. So dia akan jadi 2 cos kuasa 2A/2 tolak 1. Tak? Dia punya sudut je yang berubah. Okay. Kita nak apa? Sekarang ni yang kita nak ni. A/2 ni. Okay. So dia akan jadi 2 cos kuasa 2A/2 sama dengan. Okay. 1 pindah jadi tambah. So dia akan jadi 1 tambah cos A. Nampak? So sekarang ni kita nak cos kan. Okay. Kita bahagi 2 dulu. 2 ni bawa pergi tepi. Okay, 2 ni bawa pergi tepi, dia akan jadi cos kuasa 2A/2 sama dengan 1 tambah cos A/2. Kita nak cos je. So, ni pindah jadi punca kuasa. Itulah dapat formulanya. Punca kuasa 2, 1 tambah cos A/2.